Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1 kertas 1 soalan 11. So tajuk dia vektor. So diberitahu kami raja menunjukkan segitiga ABC lah. So titik P terletak pada garis AC dan titik Q berletak pada garis BC. Okay. So dan ABR ada garis lurus lah. ABR adalah garis lurus. Okay. So vektor AC lah ni, vektor AP, vektor PQ. So garis AB dipanjangkan ke titik A dengan keadaan ini. So dia minta kami cari vektor PR dalam sebutan lambda lah. Okay. So PR macam mana kami nak pergi? Kami guna PA lagi tambah vektor AR. So PA sama dengan berapa? So dia di sini AP sama dengan 2 per 3 AC. So sini kami letakkan dia punya nisbah terlalu. Okay. Macam mana sini kami nak letak? Sini 2, sini 3. Sini adalah 1. Okay. So maksud PA sama dengan berapa? PA sama dengan negatif per 2 bagi vektor AC. Okay. AR kami terus guna yang ni lah. Sama dengan lambda bagi AB. Okay. So vektor AC kami gantikan dengan 2A. So vektor AB kami gantikan dengan 2B. Okay. So this one kami akan dapat negatif 4 per 3 bagi A tambah 2 lambda vektor B. B1 tu diberi PQR adalah sekaris, dia minta kami cari nilai lambda. So kalau PQR ada sekaris, bermaksud ini kami boleh guna ni lah. Okay. So kami katakan NPQ ni sama dengan PR ni. Okay. So PQ ni dia suap dia ni. Okay. Tambah yang ini sama dengan yang inilah PQ ni. Okay. Dia minta kami cari nilai lambda. So sini kami mau ungkapkan N dahulu lah. Kami mau settlekan untuk N dahulu. Okay. So maksud negatif 8 per 15 N sama dengan negatif 4 per 3. So dia sama dengan N equal to 5 per 2. So lepas tu kami bandingkan bagi vektor B pula. So maksud 2 lambda will equal to 6 per 5 N. Tapi N kamu sudah dapatkan. So 2 lambda sama dengan 6 per 5. This one is 5 per 2. So maksud lambda sama dengan 3 per 2. Okay, B2 tu dia minta kami cari nisbah PQ kepada QR. So sini saya tulis di sini lah. Sebab N kamu sudah dapat mah. Sebab maksud 5 per 2 PQ sama dengan PR. Okay. So dari gambaran je kamu nampak lah sebenarnya PR tu kamu boleh pecahkan lah. So maksud 5 per 2 PQ sama dengan PQ tambah QR. Okay. So bermaksud 3 per 2 PQ sama dengan QR. So bermaksud PQ per QR sama dengan 2 per 3. So bermaksud PQ nisbah QR sama dengan 2 nisbah 3.